Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini hari Rabu 8 Mei 2025. Apa tu tajuk saya tu? Tajuk saya tu adalah berbunyi Rafizi pasai pa. Tu dia. Pasai pa, pasai pa. Hang pasai pa. Kalau orang utara ni, hang pasai pa. Hang pasai pa. Dia ada dua tau. Kalau orang utara ni, pasai pa ni dia ada dua mood. Satu, hang ni pasai pa. Macam tu. Satu lagi, pasai pa. Dia pasai pa. Pasai pa. Nampak tu? Bahasa utara ni dia sangat unik tau. Dalam satu perkataan tu ada dua maksud. Kalau orang salah tafsir, dia akan silap lah apa yang dimaksudkan tu. Makna dia tu. Pasepa, Rafizi pasepa. Pasepa juga. Rafizi pasepa. Macam tu. Rafizi pasepa. Nampak? Tone saya lontarkan tu makna lain. Jadi pasepa pasal apa ni, YB kita ni, YB Menteri Ekonomi kita, Rafizi Ramli. Di mana kita dengar ura-ura katanya nak tarik diri lah daripada Menteri Ekonomi, lepas tu nak fokuskan dekat PRU 16 nantilah, supaya orang kata apa, bila dia duduk dalam kerajaan, dia bahasa dia tak boleh nak, dia kan jenis main lepas je ayat. Jadi kalau nak, betul lah, make sense lah apa yang alasan dia tu. Dia kata kalau aku duduk dekat dalam parti saja, aku boleh shoot macam tu, supaya nak fokuskan kekuatan parti kalau kita buat kempen ke apa. Jadi saya rasa macam awal sangat pula buat kempen. 2 tahun setengah lagi ada. Nak buat apa, kempen apa? Orang buat kempen hujung-hujung besok. Sekarang ni dah duduk dalam tadbiran, tunjukkan kehebatan, bagi sumbangan dekat masalah yang sedang berlaku. Itu yang paling terbesar. Itu ramai orang tak nampak kan benda ni. Sebenarnya fokus adalah sekarang ni masalah ekonomi. Dan dia antara yang terror lah bab ekonomi ni. Kemarin kan dia debat dengan siapa tu? Debat tu kita tengok macam kesian kan. Yang bahagian apa tu, yang duduk dalam parti PAS ke? Orang muda tu kan. Kita dengar bila mereka berdua bercakap tu, kita ya Allah, macam langit dengan bumi. Jadi makna kata dia lebih arif, dia lebih terror, dia lebih pandai, dia lebih layak. Jadi bab ekonomi ni orang pun standby nak shoot pun dia juga kan. Baru-baru ni dia ambil cuti apa semua. Sebenarnya yang ni part untuk parti lah. Kita cakap pasal PKR lah. Kita tak tahulah masalah apa mereka ni, macam mana mereka nak uruskan. Kita minta urus dengan baik lah. Sebab mereka ni adalah parti Perdana Menteri. PKR sekarang ni adalah parti Perdana Menteri. Baik buruk macam mana pun mesti kita kena minta mereka ni stabilkan mereka. Hampa mesti kena stabil dulu. Hampa relax dulu. Katanya ada pergolakan lah dalam dia punya parti ni kan. Kita ni daripada orang cakap, kalau hampa tengok kat sekarang ni punya apa ni, TikTok kan, parti-parti lawan pun duk bagi support. Dia cakap pasal power weh, relax lah weh, pasal power weh. Janganlah macam ni. Fokus lah dulu Sat. Tak apalah, ada masalah pun tak apalah. Fokus lah ni dulu Sat kan. Buatlah curahan-curahan, sumbangan-sumbangan apa yang patut. Sebab tengah tentang takrif Amerika ni kan, benda yang sangat serius, benda yang boleh menyebabkan tambah-tambah pula dengan apa tu, Petronas dengan Petros punya isu tu. Dia pula memang background Petronas. Memang dia yang paling faham sekali keadaan ni, yang untuk dia menyampaikan. Sementara tu macam biasalah di dalam parlimen ni, satu blok standby nak shoot, satu blok apa ni kena tegak kan. Biasalah tu, normal lah tu. Tapi gunalah bahasa yang nice sikit. Orang semua dapat tengok ni. Kan. Apa tak habis-habis. Aku geram tu ada seorang tu duk popek-popek hari tu kan. Geram lah kita tengok tu kan. Patut
tunjuklah watak-watak kepimpinan waktu dalam parlimen tu. Janganlah duk cakap macam meludah tau. Cakap macam meludah, faham tak? Cakap benda-benda bahasa-bahasa pasar, orang cakap. Bahasa pasar ni di pasar. Di parlimen jangan guna bahasa pasar. Kita dapat faham. Anak kita dapat faham bahasa macam. Cakap, ayah, kenapa mereka cakap macam ni? Oh, ini sekolah tak pandai, dik. Biasalah. Dia sekolah tak pandai. Dia akan keluar perkataan lagu ni lah. Kita kena jawab macam tu je lah. Jadi isunya sangat tak habis lagi jawab. Pasal revisi ni tak terhenti lagi sampai sekarang ni. Jadi depa lah masing-masing yang orang lain pun harapkan, sementara orang cakap apa, kita tengah dalam di titik global yang ada risiko, ada cabaran, challenge yang bagi saya boleh kata tinggi lah. Paling tinggi lah waktu ni kan. Jadi keputusan tu kita kita dengar macam okey, kerajaan dah buat langkah-langkah yang sepatutnya dan dipuji. Alhamdulillah. Saya cakap ni saya pun tak faham sangat pun. Bila kita tengok orang yang cakap support, mana kata benda tu dia buat dengan keputusan yang betul lah. Jadi bila keputusan tu betul, kita support lah kan. Cumanya wajah yang sepatut bercakap tu tak bercakap kan. Bercuti waktu ni lah apa semua kan. Hari tu dengar lagi teruk kata cuti sampai sebulan. Takkan sampai sebulan cakap. Timing tak kena, orang cakap timing tak kena. Mereka kata betul lah benda tu, apa yang dia cakap tu memang betul lah. Tak kena lah timing ni. Benda tu memang perlu ni lah. Lepas tu pergolakan lah kita cakap kat dalam mereka punya parti ni. Pergolakan dalaman mereka. Kita tak tahu apa masalah sistem pengundian ke, ada blok-blok lawan sama blok ke. Jadi saya pula, komen saya lah, pandangan saya tak tahu sistem mereka ni awak jadi macam ni. Sepatutnya bila kita duduk dalam satu parti, kita ni sekali. Tahu tak? Sepatutnya lah. Mana kata kalau kita tengok parti PAS, sekali. Kita tengok parti Bersatu, sekali. Parti UMNO, dia sekali. Sistem. Tapi parti PKR ni, kita tak nampak macam sekali. Dia macam, dia orang boleh lawan sama mereka tau. Macam demokrasi dalam parti tau. Jadi, bila kat situ tak diurus dengan betul, dengan bersih, dengan baik, dia akan jadi gangguan juga dekat akar umbi. Akar umbi dengan atas. Boleh ada blok-blok pula. Jadi, tak tahulah sistem mereka buat macam tu kan. Sebab saya tak rasa macam apa yang saya rasa ni pelik. Sebab KJ sendiri pun dah sebut. KJ pun macam, ada ke macam ni? Dia cakap, kenapa macam ni lah? Macam benda tu tak memberi keyakinan lah kan. Jadi orang gunalah sebagai senjata benda tu. Orang kata apalah parti, sistem sendiri pun tak betul lah. Macam mana nak tabir negara? Tak boleh lah cakap macam tu. Better kita bagi nasihat-nasihat yang baik dekat mereka. Sekarang ni tengah titik masalah. Titik masalah ni bukan masa untuk jadikan apa-apa isu tu je sebagai senjata, bukan. Guna isu ni sebagai untuk kita nasihat mereka. Jadi lagi better. Tak kira lah mereka tu dalam satu parti pun, minta mereka bersatu. Bersatu elok-elok. Bincang elok. Ambil yang rasional, ambil yang terbaik. Kan. Kata Izzah jadi timbalan presiden pula besok. Tak tahulah, banyak sokongan-sokongan tu kan. Jadi sumbangan revisi ni pula besar kan. Waktu PMX dulu duduk dekat dalam apa semua, dialah kepalanya kan. Tengok kalau siapa boleh flashback balik kan, watak revisi tu berapa strong dia waktu tu. Memang tak dapat dinafikan sumbangan dia waktu tu. Jadi tiba-tiba jadi macam ni pula. Dia jadi macam kita nak cakap pun tak boleh tau. Bila kita cakap tu seolah-olah macam kita nak drop revisi tau. Padahal kita bukan nak drop. Ini apa yang berlaku kira dalam sejarah mereka jugalah. Apa yang sedang berlaku sekarang ni dekat sumbangan-sumbangan dia kan. Dan kata apa yang sepatutnya berlaku sekarang kat dalam parlimen, bab ekonomi, mestilah kita nak dengar suara dia bercakap tentang isu-isu ni lah kan, isu berat lah kan. Kita ni tak pandai, kita harap orang yang pandai. Tiba-tiba orang yang pandai tu ada masalah pula. Ada masalah, tak tahulah masalah apa. Sekarang ni tak tahu masalah apa. Masalah dia sendiri ke? Masalah dia dengan parti dia ke? Masalah dengan PMX ke? Masalah dengan orang lain ke dalam parti dia? Kita pun tak tahu. Jadi kita serulah mereka ni supaya cantik sikit lah kan. Kita seru mereka ni supaya perkemaskan balik, relax sikit, minum teh tarik sebut, teh canai dulu, teh kosong.
Makan relax tu, bincang elok-elok, mana yang rasional, mana yang terbaik, titik kritikal ni. Susun, bawa dulu. Kan? Saya tengok, saya tengok pagi tadi lah saya tengok mereka ni masing-masing bagi support kan. Tak kira lah bendera mana pun, boleh je saya tengok. Bendera lain, apa ni, maksudnya, mereka boleh bergelak tawa sekali apa semua. Bagi support, moral support lah. Saya cakap moral support lebih kepada tu. Jadi, masing-masing kena ambil peranan tu lah. Itu yang terbaik kita ni orang Melayu, saya kena sebut juga, kita ni ada satu kemahiran, kepakaran. Dari segi dalaman kita tu pun dah hebat. Mana kata apa isu berat macam mana pun, teruk macam mana isu tu pun, kita masih boleh relax. Kita masih boleh sekali duduk bawa berbincang. Itu kehebatan kita. Hebat. Kita tak tengok colour tau. Kita boleh duduk sekali bincang. Tak kira lah bendera mana pun. Itu kelebihan kita. Jadi gunakan kelebihan tu untuk apa ni? Nak selesaikan masalah-masalah ni. Nak masalah dalaman ke, masalah negara ke. Buat dengan baik. Itu yang terbaik. InsyaAllah. Tak banyak kot saya nak cakap. Padahal pagi tadi tajuk lain sebenarnya. Tapi tak apalah. Tajuk ni yang paling panas sekali kan. InsyaAllah lah. Jadi saya ni bukanlah parti mana-mana. Saya bukan wakil parti mana-mana. Saya ni cuma titik tengah. Titik tengah ni kita kena tengok apa yang terbaik dan kita sampaikan. Semoga benda tu jadi satu perkara yang baik lah untuk negara kita. Untuk semua parti. Nak ke kita nak antara semua parti ni, kita nak semua parti tu jadi buruk, nak mencacatkan mereka? Tak boleh. Kita seeloknya kita nak semua jadi bagus. Sebab mereka ni lah yang akan jadi, mereka ni lah akan, orang kata apa, duduk dalam pentadbiran. Jadi perlulah diorang ni dengan perwatakan yang terbaik. Nak dibandingkan dengan kita ni rakyat biasa, rakyat pasar. Pergi kedai jual ikan, jual nasi lemak kecil-kecil duduk tepi jalan. Mereka ni watak yang tinggi. Jadi tinggi, buat style tinggi. Karakter yang tinggi, yang smart, yang relax, yang kuat. Kami ni watak bawah, watak dengar, watak tengok, watak membaca surat khabar, orang kata. Jadi mereka ni lah yang sedang beraksi. Begitu. Okey? Sebanyak lah. Kan? InsyaAllah. Itu saja. Tak ada apa kot. Tak ada apa dah. Okey. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.